Waalaikumsalam. Kau dari mana ni? Aku daripada surau tadi dengan Pak Ayub. Dah aku nampak kau. Aku datang nak singgah. Kau buat apa ni? Cuci motor ni lah. Tapi tu lah, panas-panas ni hari ni. Aku rasa air longkang jadi ni. Kau ni apa lah? Lagi 2 jam je. Takkan tu kau nak mancau. Nak buat macam mana? Tadi pagi aku nak bangun. Bangun sahur tu. Macam wish. Leleh. Kalau macam ni bunyi dugaan kawan. Aus lah aku. Kat tepi tu. Kau tanya lah dia tu. Boy, kau pal beli 1, orang beli 3. Bukan itu soalannya. Oh sorry. Bar. Bukan apa. Air. Awal sangat kau beli. Ha. Dekat tepi lah tu. Aku tak ada puasa. Gastrik. Kau ni, kalau ya pun, janganlah ikat tepi. Orang nampak orang beli salah faham lah. Sorry lah, kau sangat. Tapi kan, kau beli kat mana? Kedai banyak tak buka lagi ni. Beli kat kedai acai depan tu. Jahat betul lah cerita kali ni. Tu, AOI tu. Apa dari itu jahat je lah. Masuk dulu lah. Nanti sejuk pula kasih goreng cili padi. Aku rasa kau tak payah sebut lah. Aku tumbuk muka kau Dah lah, jom di pasar. Pasar ke bazar? Oh, Garis eh. haa lah. Tapi apa yang dia pegang tu? Tu kasih hitam tu. Kau rasa apa kat dalam? Dia 2. Kalau bukan rokok Daniel, ketuk. Jom lah kita tengok. Kita nak ni. Kena lah. Wah. Salah. Hidup sultan lah. Mesti tak puasa. Kau gerak. Haris, kau tak puasa eh? Mana dia? Ni mecun lah. Macun? Jom lah malam ni. Boleh. Kau pasang filter lah. Apa korang buat ni? Tak buat apa. Itu tadi ni lah, mercun bukan makanan. Salah kami. Ya ke? Kau ni puasa tu, kenapa pakai benda orang hitam? Kau kan salah faham lah. Itu bukan apa. Aku risau ada budak minta. Eleng kau ni. Bukannya mahal pun. Kedekut nak mampus. Bagi je lah. Elok sikit. Ada 2 kotak tau dalam ni. Banyaknya. Mestilah. Kita kena perang dengan jiran sebelah tu. Alah, kita nak pergi bazar ni. Ya. Ni pun aku risau kantoi. Mercun je pun. Tak dah nak berkira. Iris, kata pakai nasi sama. Sejuk bang. Orang ni apa makan mercun ni? Dia bukan 2 kotak, 2 bungkus.